kita perhatikan je. Kita tengok je non-kunyit. Non-kunyit. Bak macam saya bagi tahu lah. Siapa sokong non-kunyit? Engkau tak betul lah. Engkau zalim. Itu je. Kau bersubahat dengan pemimpin yang zalim. Gone case bang. Gone case. Bertaubat. Bertaubat. Cukup ya Sambil berdiri dia kencing. Oh, non-kunyit ni memang semua tempat dia kencing lah. Bila PRU usaha, kita kalau non-kunyit tak nak letak jawatan. Tapi kalau dia di force untuk letak jawatan. Sebab ni sebab ni lupa nak bagi tahu, lupa nak ulas. Lupa nak ulas yang ni. Ni kau kena tengok juga ni. Bila abang mau bayar itu 40% untuk... Sudah bayar. Dulu. Dengar ya. Dengar dulu. You dengar kempen orang. Dengar saya PM. Saksi ya, saksi. Dengar. Dengar. Okey. Dia tak dengar jadi mereka. Betul. Berapa kita ambil daripada Sabah? Apa dia? Berapa hasil kita dapat? 40%. Berapa Saya mau cari berapa wang kita dapat daripada Sabah? Pedro. Cakaplah. Saya pun tidak tahu. Okey, saya beritahu. Okey. 10 billion. 10 billion. Bila abang mau bayar itu 40% untuk... Sudah bayar. Dulu. Dengar ya. Dengar dulu. You dengar kempen orang. Dengar saya PM. Hari ini mahkamah membenarkan. Mahkamah ini membenarkan permohonan kerajaan. Jangan salahkan mahkamah. Kerajaan ni. Dia yang mohon. Untuk 40% tu. Inilah dia. Sebab saya dah beritahu lah. Sabah Sarawak tunggu apa lagi? Sabah Sarawak tunggu apa lagi? Kau orang tak kesian ke kat kita orang kat Semenanjung ni? Kita dah naik minyak 4 kali, kau tak naik, okey lah. Tapi come on lah, bagi kesian lah sikit kita orang. Ni, dia dah kencang dah, 40%. Dia pergi merayu, nampak? Tariklah sokongan. Betul tak? Tarik sokongan lah, official, tarik sokongan. Desak ni parlimen korang, tarik sokongan. Biar kita pergi pilihan raya lah. Kau tak nak pilihan raya ke? Ni, anak-anak Sabah Sarawak ni, kau tak nak pilihan raya ke, parlimen ni? Tak nak pilihan raya parlimen, saya tanya dengan korang. Kau tak nak? Fikirlah kita orang juga kat Semenanjung. Kita orang boleh fikir. Kau kena fikirlah kita orang juga. Bantu kita orang. Bukan bantu bagi duit pun. Kita tak minta minyak pun. Kita tak minta minyak free pun. Bantulah kita orang ni. Tarik sokongan, kita pergi pilihan raya. Non-kunyit ni kalau official, tak ada siapa boleh tolong lah. Dia tak nak letak jawatan, guys. Dia tak nak letak jawatan. Dia tengah cuba untuk dapatkan darurat. Itu saya cakap, force flight sumut ni, untuk dia lah. So nampak macam dia, oleh kerana, jadi dia nak kita semua, PMX, kerana kelantangan Perdana Menteri kita menyebabkan kita telah diserang. Inilah masanya kita semua kena bersatu. Bersama dengan PMX. Kau leka sikit je, dia tala ikut belakang. Padan muka kau. Ya, dia orang pun tak berani. Inilah masa kita kena bersama dengan PMX. Kau leka sikit je, tahu-tahu dia kena libat ikut belakang. Sudah. Baru kau tahu tak boleh berak. So, ulas apa? Kantoi bini apa? Ulas kes kantoi curi diesel. Kantoi curi diesel seluduk minyak ni dekat Semenanjung. Dekat Sabah Sarawak tak ada seluduk minyak. Seluduk minyak ni kat Semenanjung ni je. Itu pasal minyak kita mahal. Sabah Sarawak tak ada seluduk minyak. Itu pasal minyak tak naik. Tapi ni best. Brother kita. Pakar ekonomi. Ni memang pakar ekonomi. Non bukan pakar. Dia memang pakar. Dia pegawai khas ekonomi Datuk Seri Najib. Pegawai khas ekonomi di Pejabat Perdana Menteri. Ni, Hisham Jalil ni. Sabah Sarawak ada penyeludupan. Yang dulu berita yang kata seludup diesel pergi Indonesia apa semua itu berapa juta itu semua di Sabah Sarawak lah. Tak siapa lah, saya pun tak tahu lah apa tahun hari ni. Cakap pasal penyeludupan dan sebagainya. Dekat Sabah Sarawak tak ada penyeludupan.
Sempadan yang terpanjang di dalam Malaysia ini adalah di Sabah Sarawak. Bukan di negeri di Semenanjung. Bila kamu cakap tak ada penyeludupan berlaku dekat situ, kamu ni aduh, geografi pun fail. Sabah Sarawak ada penyeludupan. Isyam Jalil. Isyam Jalil. Pakar, dia bukan pakar lah. Maknanya dia pegawai ekonomi lah. But dalam pengetahuan dia lah. Oh guys, saya lupa nak maklumkan.